Mari. Boleh ke tu? Boleh. Wih, kau masuk. Tak apa. Benda ni tak ada salah dia. Tutup pintu. Tu, Apa dia, Pol? Apa dia? Penting puasa lah. puasa lah. Tak nak lah, Bol. Ha? Tak nak lah. Satu hari je. Bukannya orang lain tahu pun. Tak payah nak pening-pening kepala. Nah, pegang air ni. Oh, Bol, kita nak makan apa? Itu pun nak susah ke? Ni, nampak ni. Hah? Bawa ke rumah? Bawa ke rumah je. Jadilah daripada tak ada. Okey. Ambil satu. Manis ni. Cuba ambil satu. Ambil. Bulan puasa sebenarnya ya, walaupun di sisi masyarakat, di sisi umumnya lah, orang tak nampak. Tetapi ingat ya, di sisi Allah sentiasa melihat hamba-hambanya yang membuat perkara-perkara yang tak elok lah. Contoh macam muka korang ni lah. Ni yang seorang lagi ni, muka tak sedar diri. Ni jaga makannya ni. Tak berbaloi. Kalau makan curi bulan puasa, tak berbaloi. Ada lagi yang berbaloi kalau nak. Ni, peganglah. Tengok. Sedap pun. Barang ni. Nadi. Cukup. Tak cukup ni. Ada lagi ke? Nak lagi? Yang lebih special lagi. Ini siap special. Siap dibagi package lah. Package. Siap makan biryani. Terus tak bawa lah. Ni, pegang ni. Ni package. Ni dah kenyang. Ni namanya package kain kapan. Kau tak sedar diri tak tahulah. Bulan-bulan puasa. Makan lah ni. Tu tak tepi dulu. Ni boleh cerita lah. Boleh cerita luar. Tak. Ni makan. Puasa apa? Makan lah. Tak nak makan kan aku makan. Bulan puasa. Tak elok pula. Tunggu ke nanti lah. Aduh.